Hari ini Maksum nak kongsi 6 prinsip kesihatan yang sangat penting berpandukan sunnah dan fitrah yang Allah anugerahkan kepada kita. InsyaAllah kalau kita amalkan, bukan saja badan sihat, tapi hati pun tenang. Anak-anak nak sihat bukan hanya amalkan makan sihat, tapi perlu amalkan 6 prinsip kesihatan, 3 untuk jasmani dan 3 untuk rohani. Pertama, makanlah dengan seimbang. Pilih buah-buahan, sayur-sayuran, protein yang baik dan lemak sihat seperti minyak zaitun. Semua ini membantu tubuh kita mendapat nutrisi yang cukup. Kedua, tidur yang mencukupi. Pastikan kita berehat pada waktu malam dengan tidur yang berkualiti kerana ia penting untuk memulihkan tubuh dan minda kita. Ketiga, pergerakan aktif. Jangan duduk diam saja. Bergeraklah setiap hari. Sama ada berjalan, berkebun atau buat senaman ringan. Ini membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kesihatan sendi. Keempat, solat. Solat bukan hanya ibadah, tetapi setiap gerakannya adalah senaman yang menyihatkan tubuh dan menyucikan jiwa. Kelima, zikir. Ingatlah Allah selalu. Zikir menenangkan hati, mengurangkan tekanan dan mendekatkan kita kepadanya. Keenam, penjagaan hati atau tazkiyatun nafsu. Kita perlu sentiasa membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah seperti sombong, dengki dan marah yang tidak bertempat. Kuatkan iman, belajar bersabar dan reza dengan ketentuan Allah. Maksum doakan semua yang mendengar ini diberikan kesihatan yang baik, hati yang tenang dan hidup yang diberkati. Sama-sama kita amalkan ya, insya-Allah. Jom datang ke kedai Organic House. Untuk anak-anak Maksum bantu anda sihat